Ke Terengganu. Okey, kita dah sampai Terengganu. Destinasi pertama. Mana signboard dia? Alung ikan bau. Oh, besar kedai dia, nampak. Ini dah upgrade. Masa aku pergi dulu, dia tak macam ni. Ni baru ni. Ni semua yang baru. Ikan patih. Kita tengok ni semua lauk-lauk dia. Ikan bakar. Di perut. Kepala ikan. Lauk dia. Wah, sambal dia. Kau tengok sambal. Macam-macam sambal ada. Ni air dia. Air balang banyak. Lambat-lambat. Banyak tu lauk dia. Tak tahu nak pilih macam tu. Panjang ya. Cukup lah. Hari ni aku tak boleh makan banyak. Ini cukuplah. Melvin makan apa? Ikan. Ini pilihan wanita-wanita. Ni lauk aku. Kita ada kobis, goreng, perut bulat, ikan bahung. Kepala ikan apa ni? Merah eh? Kamera. Ikan merah. Ini kepada satunya. Tak tahu. Tak tahu. Pada mana? Itulah dia. Sesi makan-makan dekat Alung Ikan Baung ni. Yang power lah. Siapa datang Terengganu, kau jangan lupa singgah dekat sini. Alung Ikan Baung. Bye.